Proton satu brand kereta nasional yang selalu dibanggakan rakyat Malaysia. Model seperti X50, X70, basically sebenarnya kereta gili saja. Dia hanya tukar logo dan bawa masuk dalam Malaysia. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi beberapa cuplikan video terkait dengan yang sering disombongkan oleh netizen Malaysia, yaitu mobil Proton. Ada satu pernyataan dari orang Malaysia di mana mobil Proton itu hanya menukar merek saja. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Proton, kereta nasional negara. Proton satu brand kereta nasional yang selalu dibanggakan rakyat Malaysia sebagai satu simbol kejayaan negara, especially waktu zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kini akhirnya terpaksa jual 49.9% saham mereka kepada negara China. Bayangkan Proton daripada mimpi nak menjadi seolah-olah Toyota version Malaysia ataupun nak sampai level boleh compete dengan kereta Jepun. Padahal aslinya dulu merek Jepang semua. Baru iaitu pimpinan gili. Kisah Proton ni dia bermula dengan impian besar Tun Mahathir. Pada tahun 19 sekarang udah milik Cina. Malaysia cuba nak industrialize negara kita, nak transform daripada satu negara pertanian kepada satu negara yang penuh dengan industri. Dengan modal awal 150 juta, iaitu modal yang kecil untuk enter into market otomotif. Target Proton adalah untuk keluarkan sebanyak 80,000 biji kereta setahun. Awal-awal memang nampak sangat-sangat berjaya. Proton Saga dia menjadi satu kereta yang sangat popular pada zaman tersebut. Tarif import yang kerajaan letak pada masa itu pula sengaja ditinggikan supaya kononnya dapat melindungi pasaran tempatan dengan baik. Rakyat pun dah ada tagline sendiri. Ini kereta kita, ini kereta made in Malaysia. Jualan domestik yang berlaku dalam Malaysia pun didominasi Proton sehingga memegang hampir 70% of the market share. Tapi di sebalik kejayaan ada satu masalah fundamental di sini. Pertama, Proton sebenarnya terlampau bergantung kepada teknologi yang dikeluarkan oleh Mitsubishi. Kedua, sebenarnya R&D Proton dia belum cukup power untuk bersaing di peringkat global. Ketiga, quality control Proton masih jauh ketinggalan dengan international standard. Puncak kegemilangan Proton ni pada era 90-an, everyone excited apabila Proton dia beli Lotus Cars daripada Proton bayar 40 million pound sterling supaya kononnya boleh level up their game to become a global player. End up sebenarnya acquisition yang kononnya pada peringkat awal dibanggakan menjadi satu masalah besar bagi Proton dan menjadi satu beban besar di mana Lotus terus rugi years after years. Jadi macam satu beban yang Proton yang kena tanggung pula company yang baru dibeli. Pada tahun 2000-an, cabaran makin besar apabila pasaran ASEAN dah dibuka. Tarif import pun dah mula kurang. Berdua dulu yang bukan anak emas Malaysia, yang seolah-olah macam adik Proton, dah jadi pesaing yang lebih hebat dengan model yang lebih compact. Toyota, Honda pula masuk Malaysia dan menjadi satu brand yang sangat agresif expanding ke dalam Malaysia. Kerajaan sampai level terpaksa build out beberapa kali, dan antara build out yang berlaku apabila sejumlah 1.3 bilion ringgit of injection pada tahun 2007 dan sebanyak 1.5 bilion ringgit berlaku pada tahun 2012. Tapi jualan terus merosot, daripada boleh jual 150,000 unit of cars setahun turun drop sampai boleh jual 70,000 unit. Akhirnya satu keputusan berlaku pada tahun 2017, keputusan yang sangat-sangat kontroversial dan sangat-sangat mengejutkan rakyat Malaysia apabila Proton jual 49.9% saham mereka kepada gili. So nilai deal 460.3 bilion. So kereta nasional kita dengan Proton sebenarnya sekarang berada bawah kawalan China. Kini Proton dalam dilema identity. Model seperti X50, X70 basically sebenarnya kereta gili saja. Dia hanya tukar logo dan bawa masuk. Hanya tukar logo. Market share sebenarnya pulih kepada lebih 20% recovery, tapi sebenarnya Malaysia membeli that. Teknologinya teknologi Cina. Rebatch semula. Komen brand-brand kita kat bawah anda dengar cerita tersebut dan tanda siapa akan rungkai untuk anda. Sekian, selamat berbuka. Saya dan yang Muhammad Tanah Merah membangkitkan soalan tentang keadaan Proton dan Chili
nampaknya kebelakangan ini banyak model-model Proton ni asalnya model Geely, dan ianya memberi, macam Geely mengambil kesempatan atas status Proton sebagai national car kita, dan lebih berkuasa ya. Saya dapat aduan daripada ramai pihak vendor yang Ya karena dia yang punya teknologinya. Dengan Proton tidak ada pelibatan R&D yang signifikan untuk membangun kepakaran Proton. Dan apa jadi pada new automotive policy dia bawah Yang Berhormat Menteri? Apa impact dia yang berkenaan dengan national car kita? Pak Menteri, saya nak tambah sikit ya. Boleh ya, komen ni input lah kepada MITI. Benar apa yang Tanah Merah bangkitkan tu, sebenarnya ada banyak lagi masalah dalaman Proton yang saya fikir MITI perlu campur tangan. Sebabnya kita tahu Proton ni ada special status ya. Jadi bila ada partnership yang bagi saya nampak merugikan Proton in the long run dan izin, maka MITI perlu masuk campur. Ya, benarkah Geely menganaktirikan pakar-pakar tempatan dalam Proton? Wow. Vendor-vendor kita ditekan, dia minta kurangkan kos. Ni suka, market kita kecil banding dengan vendor daripada China. Memanglah tak mampu nak bersaing. Dijual mahal ilmunya lah, teknologinya. Product to our shore and it affects our vendors. Jadi MITI perlu interfere dan bantu kita punya. Satu lagi last point saya macam Yang Berhormat Menteri, singkatlah satu lagi. Kayak nggak ada transfer teknologi gitu ya. Negara kita tertipu apabila Geely pada asalnya buat maklum kereta elektrik Proton akan dipasang di Malaysia, pemasangan di Malaysia akan diedarkan kepada Asia Tenggara, dan saya percaya MITI pun bagilah grant, insentif berbagai. Tapi malangnya dia pergi ke Thailand, dia kata tak, pemasangan yang jual di Thailand tak akan dibuat di Thailand. Jadi dia bohongin. Mereka ini, contoh bukan saja Geely lah, yang lain ni, apabila kita dah bagi insentif, bagi grant, kalau mereka gagal menunaikan janji-janji mereka, apakah tindakan MITI ada ya terhadap mereka-mereka yang janji manis kepada kita dulu? Sama juga Yang Berhormat Menteri, saya nak tahu ke mana pergi hilangnya peluang pekerjaan berpuluh-puluh ribu yang Tambun kata kalau Tesla masuk, Elon Musk akan bagi semua itu kepada rakyat Malaysia. Anak muda tanya saya, mana peluang pekerjaan ini? Sila duduk. Assalamualaikum, apa khabar? Hezri Samsuri. So, semalam saya tengok ada satu artikel dekat Poltan. Very interesting artikel. Benda yang sama saya fikirkan beberapa hari lepas. Tajuk artikel ni ialah Geely kini di Thailand, Indonesia dan Australia. Apa jadi rancangan guna Proton untuk pasaran right hand drive dan ASEAN. Saya baca berita pelancaran Geely Galaxy E5 lah, ataupun Proton E-Max tu di luar China. Tetapi kita ingatkan Proton akan dapat lancarkan dulu, sebab Proton kata mereka terbabit secara langsung dengan projek itu dengan 200 jurutera apa semua tu bagailah. Tapi nampaknya model itu dilancarkan dengan jenama Geely di luar pasaran Malaysia, iaitu di Thailand, Indonesia dan juga Australia. So saya ingatkan normal lah, sebab dalam syarikat kenderaan kadang-kadang mereka akan lancarkan sesuatu model itu di luar negara dulu sebelum di negara sendiri. Contohnya macam BMW, dia lancarkan model dia di negara lain dulu sebelum datang ke Germany sendiri. So saya ingat itulah, saya ingat itu dalam perancangan Proton lah. Tetapi selepas saya korek, rupanya Proton tidak ada kena-mengena langsung dengan pelancaran model-model tersebut di Thailand, Indonesia dan Australia. Yep, mereka memang tak tahu langsung yang Geely akan lancarkan model-model itu di sana. Dan ini ialah model yang Proton kata mereka terbabit secara langsung dalam R&D dia. Now, jika anda ingat semasa perkahwinan antara Proton dan Geely, saya sangat kritikal, saya sangat garang. Ramai pencinta Proton termasuk Tun Mahathir sendiri marah dekat saya. Orang di RB Highcom siap ada yang pulaukan saya pun, nak kata saya itulah inilah apalah. Fine. Dan diorang bawa saya pergi ke China untuk tengok masa tu apa yang Geely janjikan. Dan saya pergi dengan DRB Highcom, diorang bawa saya pergi ke kilang Geely. Dan Geely cakap, ini ada training center untuk orang Malaysia, untuk orang daripada Proton. Ini ada cafeteria dengan makanan halal untuk orang Proton. Kita akan buat training itu, training ini, apa semua ni. Sampai ke hari ini, Proton ataupun DRB Highcom masih lagi tidak berkongsi dengan saya berapa ramai kaki tangan Proton yang training dekat China. Yang saya nampak orang China ramai di Malaysia.
Ketipu lah intinya ya. Saya kritikal zaman dahulu sebab pengalaman saya dan juga dalam industri-industri lain berkaitan China. Diorang ni kadang-kadang kurang gentleman mereka. So itu yang saya risaukan. Sebabnya ialah perkahwinan Geely dengan Proton akan membawa kesan yang sangat besar kepada industri otomotif. It will open up eyes to a lot of consumers that Chinese products are good. Saya dah tengok dah produk-produk daripada Haval sebelum ini, Cherry apa sebelum ni, semasa saya pergi ke motor show mereka apa semua. Dan saya boleh nampak bahawa produk mereka memang boleh dijual di luar negara. Okey, di luar daripada negara China lah. Cuma brand, nama dan cara mereka tu yang mungkin sukar untuk diterima ataupun lambat untuk diterima. Tetapi produk itu sendiri memang boleh nampak daripada segi kualiti dia tu memang ada. Sebab itu bila Geely nak berkahwin dengan Proton, saya cakap kena hati-hati. Sebab kita sebenarnya membuka floodgate kepada jenama-jenama China yang lain. Sebab nama Proton ini cukup kuat, orang akan beli Proton walaupun dia berkahwin dengan sesiapa sahaja. So, partner dia akan dapat kelebihan yang lebih besar daripada Proton sendiri in the long term. So, sekarang ni kita dah boleh nampak sendiri bagaimana orang lain semua boleh terima Geely. Dan untuk orang yang skeptikal tentang produk China, salesman ataupun pro Chinese akan cakap, Proton punya kereta X70, X50 ramai beli, okey je atas jalan raya. Itu yang menyebabkan antara puncanya the floodgate why so many people are now willing to buy Chinese cars. So memang sebenarnya jenama-jenama lain kena terima kasih juga ke Proton. Benda ni pun saya dah pernah cakap dulu semasa saya garang dengan Proton. Saya dah pernah cakap bertahun dahulu. Dan sekarang ini, bila Geely dia lancarkan produk dia di Thailand, Indonesia dan Australia, all of these are right hand drive market. Dan Geely pernah janji Proton akan jadi hub right hand drive untuk kenderaan-kenderaan mereka di pasaran-pasaran right hand drive, tak kira ada dekat mana. Now, right hand drive ni, the transition from left hand drive to right hand drive ni sebenarnya tak susah sangat. Dan definitely Geely boleh buat dekat China. Sana punya kelengkapan jauh lebih lengkap. It's not really a big issue pun. Senang saja. China daripada dulu belajar daripada orang, dia serap dan dia baikkan dan dia buat sendiri. Ini apa yang Korea dengan Jepun buat jugalah zaman dulu-dulu. So China pun buat apa benda yang orang lain dah buat. Okay? Cuma dekat sini ialah saya kira DRB Highcom dan juga kerajaan Malaysia yang cukup menyokong strategi China dengan Geely ni. Tak kira kerajaan mana pun, kena tanya dengan Geely lah apa yang diorang buat ni. Sebab kalau tidak, kita ni macam dah kena tipu dah ni. It does not look good. Dia nampak tak bagus. Dia nampak macam Geely dah kebelakangkan Proton. Kami faham, saya sendiri faham, Geely memang daripada awal tak nak Proton. Dia cuma nak Lotus saja. Daripada segi pelaburan pun kita boleh tengok berapa ratus juta, berapa bilion dia sanggup labur ke Lotus. Ke Proton tak sangat. Okay? Cuma orang Malaysia, dia jarang baca berita luar. Dia suka baca URTV dengan mangga saja. Sebab tu dia punya pemikiran terpekuk kat dalam itu je. Ni fungsi saya untuk cerita kat awak apa yang kat luar tu jadi. So sekarang ni Geely kena terangkan kenapa dia lancarkan model-model right hand drive di pasaran luar. Bukan Proton yang lancarkan. Kalau dia nak lancarkan dengan jenama dia pun, model-model itu sepatutnya dibuat di kilang Proton. Sebab kalau tidak, maknanya Proton akan duduk di dalam Malaysia saja, susah untuk ekspor. Sebab nampaknya Geely dah berjalan sendiri di pasaran-pasaran sana. They can do that. Cuma dia sepatutnya menggunakan Malaysia sebagai hub. Dan bila dia janji dia nak melabur macam-macam dekat Tanjung Malim apa semua, kita nak tengok apa yang dia buat. Betul ke tidak pihak kerajaan di RB Highcom ni, kita tahulah dia punya gun sikit lah kan. Kerajaan kena double check juga apa yang dia orang janjikan, dikotakan atau tidak. Oke guys, demikian beberapa cuplikan video yang menampar netizen Malaysia yang sering menyombongkan mobil Proton ataupun mobil nasional Malaysia. Kalau kita menyimak beberapa cuplikan video yang sudah kita saksikan tadi, bagaimana Proton itu hanya menukar merek saja. Semuanya baik itu dari segi
teknologinya itu sekarang ini dikuasai oleh mobil Geely ataupun mobil dari Cina. Kalau dulu itu bukan dari Cina, kalau dulu itu dari Jepang, yaitu Mitsubishi. Akan tetapi tidak jauh beda, Proton itu hanya menukar merek saja. Kalau dulu teknologinya dari Jepang dan sekarang dari Cina. Ternyata dengan dijualnya saham Proton ke Geely, ternyata ada kekecewaan dari pihak Malaysia. Malaysia merasa tertipu karena kalau kita melihat penjelasannya bagaimana Geely yang mempunyai saham sekitar 49% itu lebih menguasai dari sisi semuanya. Oke guys, demikian beberapa cuplikan video. Bagaimana nih menurut teman-teman yang sering disombongkan oleh netizen Malaysia, yaitu mobil Proton? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.